Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faizul bin Cik Ghazali. Asal di Kampung Bakong, Aceh. Lah ni menetap di sekolah Bukit Tiu ni. Kira duduk lah. Start nego 15 nanti 5 tahun lepas. 15 bulan 8, 5 tahun lepas, tak ingat tarikh. Negonya nego duduk lah. Nego duduk kecil-kecil lah. Ikan sebulan ada dalam 3-4 ribu gitu je bolehnya. Cara duduk saya jual berbagai, ada duduk itik, puyuh, telur, jagung, koin, arnak, semualah. Sari burung, jebuk burung ada berlaku. Makanan burung, ubat-ubat teh, air ada berlaku. Rambut teh, orang dia tempatnya ni lebih kedai tu lebih ramai pada orang luar. Sebab kedai, saingan kedai banyak. Lepas tu saya masuk dalam FB. Sambutan saya lebih, dia tu panggil lebih merasa macam kata orang luar jadi mari. Kalau siapa pun nanti belajar pasal internet, pusat internet di Bukit Tiu ada, tapi sekolah rendah pasal Bukit Tiu. Kalau nak belajar nego gapo gini nak program gapo boleh mari. Kerja saya kerja dengan orang selama tak banyak, dalam 3 bulan. Lepas tu saya minat dengan kerja ni. Saya cari duit, saya buka kedai sendiri. Bermula 5 tahun lepas lah. Kerja sendiri, kerja dengan orang tu pengalaman banyak. Sebab kita kerja tu dia tunjuk ajar banyak. Kerja sendiri ni pendapatan jadi lumayan. Dalam perancangan nak tambah cabang esok lagi, lepas tu nak besar kedai. Itulah perancangan.